maknanya nak berbekam, maka hendaklah ia buang, yakni berbekam pada hari Selasa. Pada hari Selasa lebih baik dia berbekam pada hari Selasa. Dan sunat dibaca ayat kursi pada ketika berbekam. Sunat baca masa orang duduk bekam kita tu, kita baca ayat kursi. Bekam ni kalau orang pandai lah saya biasa kalau kat sini ni, saya bekam tu orang muda kan, dia ada ilmu tentang bekam ni, tetapi ilmu tentang apa ni, untuk dapat melihat apa yang ada dalam darah tu, dia tidak ada lah. Orang di sini biasanya kita jumpa orang muda, tapi ada orang yang, sebab syaitan tu kan dia berjalan melalui darah kita. Jadi ada saya ni kalau balik Kelantan jumpa seorang guru ni, dia buat bekam. Dia boleh nampak lah apa ni pada darah tu. Allah bagi kelebihan pada dia. Saya pergi bekam dengan dia satu hari. Saya balik Kelantan, dia pergi bekam. Saya baring tu, dia kata, ada rawat orang ke buat air tawar ke sehari dua ni, dia kata. Dia tanya, saya tak sebut apa-apa. Ada buat air tawar ke orang ke? Saya kata ada. Dia kata ni ada mengikut ni. Ada mengikut ni, dia kata. Rupanya kita tolong orang buat air tawar, kita pula orang ikut kita. Tu hak merawat-rawat ni tuan-tuan, kalau boleh malah. Saya tidak merawat orang, tapi orang suruh buat air tawar, buatlah. Tapi malah dia akan ganggu kita, ganggu anak-anak kita. Tak padan kalau orang bayar RM50, RM100, tak padan, ganggu kita. Sakit, tak sihat dah. Kecuali orang yang amalan dia tu istiqamah, dia tak boleh ganggu. Lepas tu kita ni kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Kita ni, dia umpama gini tuan-tuan, Iblis ni, jin ni, dia nak kacau kita. Umpama orang duk pegang anak panah, lalai je tu, kena kita umpama itu. Jadi kalau kita ni lalai, kena kau sibuk, kau letih, kau itu tak buat amal, kena. Itu malah melibatkan diri pada masalah jin-jin ni. Dia pula, kita rawat orang ni, lepas tu berjaya rawat, dia tahu tu hak hantar ni, tahu. Dia kata hebat orang ni boleh rawat. Dia pergi jumpa tok guru dia, tok guru dia pula hantar ke kita, hantar orang tu. Tu duk main bertindak-tindak tak habis. Sedangkan ramai pula tuan-tuan orang nak pergi merawat. Saya baru jumpa pagi tadi, jumpa kawan saya tu, dia orang lama dari Syifa. Dia kata hari ni nak temu duga orang nak merawat, nak belajar merawat. Kadang-kadang ilmu tauhid, ilmu fardu ain pun tak kemas lagi, nak pergi merawat dah, merawat orang dah. Itu masalah. Belajar dulu agama. Ada masalah kan? Jadi dalam buang darah ni sebenarnya, kalau orang tu pandai bersama dengan dia, itu ada jin ni, syaitan ni, sebab dia berjalan dengan darah kita. Jadi baguslah kalau kita baca ayat kursi. Maka masa orang duduk bekam kita tu, kita baca ayat kursi. Dan jangan meminum laban, yakni susu kemudian daripadanya. Saya satu hari saya bekam di sini lah, ada di Batu Keh ni. Saya sembang dengan dia lah. Saya kata setahu saya lah, lepas pada bekam ni tak boleh minum susu kan. Saya kata gitu lah. Dia kata kalau ikut guru dia tu, guru bekam dia lah, lepas pada bekam dia ada sedia susu kambing dia, kita minum susu kambing dia. Saya kata dalam kitab kata tak boleh minum susu. Jadi nak percaya mana? Kalau saya percaya kitab lagi. Sebab apa? Wallahu alam. Sebab kita tidak mendalam pada masalah ni. Tapi ulama sebut ni, lepas pada bekam jangan minum susu. Bukan kalau boleh hari tu je lah, bukan kata seminggu tak boleh minum. Hari tu jangan minum lah susu, esok lah pula. Tak kira lah teh tarik ke, susu segar ke, susu dalam tin ke, tak kira. Kita elakkan dia.